Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, tujuan rakaman dibuat adalah untuk menerangkan untuk lab IoT yang kelima. Lab IoT yang kelima, saya ada letakkan dalam CDOS, you boleh tengok dekat CDOS dan macam mana kita nak buatlah setting dan sebagainya untuk mudahkan proses you punya ni. Okey, ini izinkan saya share dulu skrin. Okey, ini adalah lab yang kelima awak. Okey, lab kelima untuk IoT iaitu IoT Communication Protocol. Tajuk dia adalah IoT Communication Protocol di mana IoT application for monitoring sensor reading with IoT dashboard. So maksudnya sekarang kita akan tengok kita nak buat kepada monitoring lah, lebih kepada monitoring. Okey, untuk platform IoT platform ini untuk middleware untuk kali ni kita menggunakan ThingSbot. ThingSbot ada berbagai platform yang kita gunakan. Contohnya adalah Blink dan selain daripada Blink tu ada berbagai lagi platform-platform yang kita boleh gunakan. Antaranya adalah ThingSbot yang kita akan buat di lab yang kelima. Okey, ThingSbot ini, lab yang kelima ini kita akan configure IoT cloud platform as a middleware. Okay, sebagai platform as a middleware for the data communication. So kita boleh tengoklah macam mana dia collect data dan juga dia paparkan data dan kita secara ni kita boleh monitoring. Lepas tu kita akan tengok kepada demonstrate last kali kita akan demonstrate IoT monitoring system for real world application such as environmental lah. So untuk environmental kali ni kita buat humidity, temperature dengan humidity. So simple saja sebenarnya untuk lab yang kelima ini. Cuma saya perlukan terangkan sebab ramai student tanya ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh kan. Sebab satu benda yang saya kena pasti adalah pelajar tidak membaca arahan tu dengan step by step dan sebab IoT ni depend on PC juga. Lain PC specification, kadang-kadang lain dia punya setting dan sebagainya. Tetapi dia tidaklah macam mana saya nak cakap, dia tidaklah susah sebenarnya nak setting, tak susah tapi kita kena faham dulu macam mana kita nak setting tu. Okay macam tu. Alright. So topik, ni awak boleh bacalah topik summary dan sebagainya dan material yang kita gunakan untuk lab yang kelima ini adalah simple saja iaitu dua saja kalau hardware ESP32 dengan DHT11 temperature dan humidity sensor. So software macam biasalah Arduino IDE, ThingSbot Cloud Platform, MQTT platform dan juga Wi-Fi network lah, perlu ada Wi-Fi sebab kita nak connect menggunakan browser. Alright. So untuk yang ini, saya mohonlah pelajar baca step by step. Baca step by step untuk tengok untuk you buat lab ni. Sebab lab ni saya kami ni saya dah praktis sebelum you buat. Maksudnya dah berjaya baru saya bagi. Bukannya saya ambil kat mana-mana lepas tu saya bagi kat awak. Tak. Yang ini memang saya custom buat step by step. Okay. So yang student requiring to follow configuration setup ThingSbot platform provide modul. So saya ada bagi satu modul, ni adalah link untuk modul dan juga saya ada buat satu lagi modul khas untuk lab yang kelima. Okay, modul ni adalah modul yang saya bagi. Kalau awak klik dia akan pergi modul ni, awak pergi dekat muka surat 15. Okay, muka surat 15. Okay, muka surat 15 ini adalah ni IoT middleware ThingSbot. So you nak setting ThingSbot, you kena rujuk buku ni. Dan saya ada buat satu lagi untuk rujukan yang lain lah. Dan di dalam rakaman saya juga, saya buat step by step macam mana nak setting. Okay. So ni mari kita baca sedikit dululah. Okay, saya suka baca yang ni sekejap untuk lab ni. Okay, first kita akan setting ThingSbot IoT. Okay, first kali kita kena setting ThingSbot IoT. So awak buka buku saya tu dan awak buka nanti nota saya bagi nanti dekat awak ni. Saya akan buat dah sini kat sini ni PWA ThingSbot setting. Okay, ThingSbot ni apa sebenarnya? ThingSbot ini adalah satu platform, IoT platform bersumber terbuka. Maksudnya open source. Okay, open source yang digunakan untuk mengurus, untuk memantau dan mengawal peranti IoT. Ia menyediakan penyelesaian yang lengkap untuk pengumpulan data sensor,
pemprosesan data. So you boleh proses data dan you boleh visualisasikan data you dan pengurusan peranti secara jarak jauh. So you boleh buat di mana-mana sahaja. Okay, Tizbot ni membolehkan pengguna menciptakan aplikasi IoT. So you boleh buat aplikasi IoT application yang berskala besar dan sebagainya dan juga fleksibel dengan menggunakan protokol komunikasi seperti MQTT, HTTP ataupun COP. So banyak sebenarnya you apply dekat sini. So dia dah sangat luas lah untuk Tizbot. Alright, ini adalah paparan untuk Tizbot. Dia lagi cantik lah sebenarnya, saya suka sebab dia cantik. Okay, untuk kita mulakan setting, yang first kali you pergi dekat Google. Okay, you pergi dekat Google, you type Tizbot. Okay, you type Tizbot, dia akan keluar Tizbot ni yang gambar ni. You jangan salah pula. Tizbot pun ada banyak sekarang. Okay, you ambil yang paling atas ni tizbot.io. Banyak. Nanti you salah pula. You kata tak adalah apalah. Okay, ambil yang betul. Right, so you pergi dekat try it now. Okay, next adalah try it now. Okay, klik, you akan keluar satu paparan macam saya ini. Okay, you kena pilih dulu cloud mana, region. Okay, kawasan cloud. Cloud ni ada banyak tempat tau, tapi you nak pilih yang mana. Okay, sama ada North America ataupun Europe, mana-mana boleh. Ini you tengok select region and start using Tizbot cloud for free. So saya pilih Europe. Okay, bila you pilih Europe, okay, dia akan keluarlah untuk sign in dan sign up. Kalau you belum lagi ada account, you kena sign up. Kalau you dah ada, you sign in. Macam saya dah ada account, saya baru buat tadi. Okay, yang ni saya buat khas lah untuk saya nak ni sebab Tizbot ni saya nak kosong supaya you tak keliru. Okay, ini adalah paparan Tizbot dia. Okay, paparan dia ada solution template. Kalau you pilih kat sini template ni, dia dah ada lah you kena buat apa dan sebagainya. Dia dah cerita dah. Nak buat macam mana you install je dah jadi dah template dia. Okay, dia ada solution template. Tapi kita tak nak, untuk lab ini kita tak akan guna template lah. Banyak sebenarnya banyak. You nak buat smart office dan sebagainya dah ada dah template-template dia. Tengok ni. Swimming pool untuk nak ni pun dah ada. Memang dia sangat menarik. Okay, Tizbot ni memang sangat menarik lah. Tapi untuk lab awak ni, okay, apa yang kita nak buat? Macam mana kita nak start? Dia ada kat tepi ni sebenarnya, get started. Okay, get started dia dah senaraikan macam mana step by step you kena buat untuk Tizbot ni. Okay, first you kena create devices. Okay, you kena create devices. Kalau nak create devices tak tahu, you boleh klik kat sini, dia akan keluar lah. Okay, untuk devices, you pergi dekat tepi ni, dia ada bawah entity ni ada devices. Okay, you klik devices. Bila you klik devices, dia akan keluar satu paparan lah kosong sebab kita tak buat apa-apa lagi kan. So you add devices and new devices. Okay, the first you kena masukkan detail lah. Okay, yang ni you dah masukkan my devices. Okay, my devices. Okay, dah my devices, you tekan add. Okay, yang ni dia punya ni default lah. You biarkan dia default, you tekan dia add. Bila you tekan add, dia keluar satu paparan macam ni. Ini yang you boleh guna HTTP untuk browser, MQTT yang macam you buat lab 4 dan COP. Okay, yang ini you tengok pastikan you guna Windows atau you ambil dekat Windows. Kalau you guna Mac. Kalau guna Linux. Okay, kita guna bawah Windows, kita akan ambil Windows. Kita nak ambil browser sebab kita nak monitoring menggunakan browser kan, web kan. So you ambil yang ini and then you klik dekat sini, you just copy activation link. Ni adalah link lah untuk kita aktifkan dia. So you copy activation link ni and then apa yang you perlu pergi, you pergi dekat CMD atau pergi start ni, you type CMD ataupun command prompt. Okay, dia keluar paparan macam ni and then you paste. Okay, dia paste kat sini. Kalau you baca ni nak masukkan temperature lah. Okay, you nak masukkan temperature 25. So you tekan enter. Okay, tekan enter, dia keluar and then dekat sini ada temperature 25. Okay, bila masuknya dia dah ni. Kalau you nak tukar, you tukar je lah dekat sini. Contoh, you tekan lagi temperature, you masuk pula 30. Okay, you masuk 30. Ni manual lah. Kita nak aktifkan secara manual. So masuk 30, dia keluar dekat sini pun 30 value. Maksudnya dia dah link. Okay, so you tekan close, dia akan keluarlah kat sini
state dia adalah aktif sebab you dah activation. Okay, next apa kita kena buat? Okay, kita kena buat dashboard. Okay, ini dashboard kita lah. Okay, paparan kita. Okay, dashboard ni, alamat saya dah buat sini, saya buang dulu. Okay, dashboard ni pun akan kena kosong lah sebab awak kosong. So, awak add dashboard, create new dashboard. Lepas tu awak type kat sini, kalau nak buat smart home lah. Tapi untuk lab ni kita buat my dashboard. Okay, kalau awak nak buat description, buatlah smart home ke apa ke kan. Okay, so yang ni kalau awak ada gambar, awak nak letak kat belakang dan sebagainya. Okay, yang ini awak explore. Okay, kenapa ni? Meet tab. Ada masalah pada saya punya meet sebenarnya ni. Adik asyik tertu je. Okay. Okay. Stay in call. Okay, boleh tak? Nampak tak lagi saya? Okay, nampak kan? Alright. Sebab saya ada masalah meet. Tadi saya dah rakam, separuh dah saya rakam. Lepas tu saya hilang. Lepas tu saya buat balik lah. Okay, yang ini awak tengok dekat sini ada, ni browser ni awak boleh explore nantilah. Untuk awak nak buat projek nanti awak boleh explore. Nak cantik dah macam-macam lah. So yang ini saya ajar basic dulu. Okay, you create dashboard. Dia akan ada dashboard. Dia akan keluar satu paparan yang macam saya ni. Dan apa yang perlu awak buat sekarang adalah, okay, add widget, awak tengok dekat atas ni, ini adalah setting dan setiap kali awak perubahan awak kena save. Okay, kena save. Nanti dia tak boleh dah, kadang-kadang awak kata kenapa tak ada apa-apa sebab awak tak save. Okay, yang tu yang paling penting lah, dia bukan auto save. Okay, klik pada add widget ni. Okay, dia akan keluar satu paparan lah. Tengok ni banyak ni kan. Okay, banyak ni. So banyak yang awak boleh pilih. Okay, untuk lab ni awak boleh pilih lah. Okay, untuk ni first ni awak boleh pilih card. Bila awak pilih card ni, tengok banyak lagi awak boleh dah pilih macam-macam. So first kita boleh create ni. Okay, bila you create ni, okay, you pilih mana-mana yang you nak. Okay, so device ni, you kena pilih dia ni yang setting tadi. My devices, ingat tak you setting kat devices tadi akan dia keluar automatic sebab dia dah ni. Lepas tu yang data key adalah temperature. Kalau you masuk lagi humidity dia akan keluar lah humidity dan sebagainya. So ni data key adalah temperature. Lepas tu kat bawah ni kalau you scroll down, okay, dia boleh icon dia boleh tukar, warna pun dia boleh tukar. Lepas tu ni Celsius kan, lepas tu ni besar, icon tu besar mana. Lepas tu label ni temperature, so you nak tukar, you boleh tukar dekat sini. So tulisan pun kalau you nak tukar color pun you boleh tukar dan function dan sebagainya lah. Ini adalah dia punya icon tu nak setting. Okay, cut, bundle, lepas tu you boleh action, okay. So you boleh tukar dekat sini, dia punya ni, okay. Lepas you dah kata okay, so you tekan enter. Tengok temperature terus jadi 30. Ini. So yang ini you boleh tarik, you boleh ni, set 13 minit good. Lepas tu kalau you nak buat temperature yang gambar graph, you ambil lah widget, you add lagi widget graph lah. So you boleh ni, kalau you nak graph, you ambil lah graph. Contoh yang ini cool kan. Okay, display history laman, lepas tu you my devices and then you yang ni. Ni dia belum masuk lagi ni, belum aktif lagi. Nanti dia aktif, dia keluar lah. Dia current untuk month sebab saya setting month. Dia tak boleh setting month sebenarnya. Okay, tak apa. Add. Temperature. My devices. Okay. Tengok. Simple cut. Okay, dah awak boleh lah nak buat apa-apa dah boleh lah. Ini adalah dashboard awak lah. Okay, siap lah untuk yang setting. Okay, seterusnya dah lepas setting tu, okay, apa yang awak perlu buat, awak baca ni set versus set ni, sebenarnya saya terangkan inilah yang saya dah ni kan. Ni saya terangkan, awak boleh follow and then 7, 8 awak boleh follow ni sampai awak keluar 25, tadi saya 30 kan. Kita setting lah. Okay, so the next awak nak sambung kepada application mudah alih. So apa yang awak perlu buat, awak pergi dekat home, tekan balik dekat home. Lepas tu awak tak ni ambil mobile app ni, awak scan. Okay, awak scan and then dia akan ada lah. Dia setting simple saja setting dia. Lepas tu dalam lab yang kelima ni, okay, buka balik lab yang kelima ni, dah siap ni. Yang ni kan temperature, dah siap dah setting tadi. Okay, yang kedua ni procedure C ni sebenarnya B, saya silap ni. Temperature dan humidity monitoring. Okay, so you connect you punya devices tadi, hardware tadi, seperti ni.
Okay, bila dia connect ni, lepas tu you upload program, buka IDE. Lepas tu ni saya dah bagi dah program you tu, you buka IDE. Yang you punya perlu tukar adalah Wi-Fi name, password Wi-Fi, awak guna Wi-Fi mana. Okay, you guna you punya hotspot kan. You tukar ni, lepas tu Tizbot access token. Kat mana nak tengok Tizbot access token ni? Okay, Tizbot access token ni, you pergi dekat devices, okay, lepas tu you klik dekat pada yang you nak tu, lepas tu dia double klik, dia akan keluar lah. Macam ni. Okay, you pergi kat sini. Ni kan dia kata you save kan. Okay, you save dulu. Okay, setiap kali you nak ni, you kena tekan edit mode. Okay. Lepas tu you tekan kat sini devices, dia akan keluar ni. Okay, tekan devices, dia akan keluar. Ambil copy access token. Okay, dah copy. Lepas tu awak masukkan dalam you punya coding. You punya coding, and then you masukkan you punya coding. Lepas tu tengok, sorry silap nombor ni macam ni, sebab saya mula-mula tu memang saya buat yang agak struggle sikit, banyak sikit, tapi saya fikirkan nanti you tak cukup masa dan sebagainya, so saya buat yang simple dululah untuk lab ni. Okay, you boleh lah, yang ni macam widget tadilah, you nak tambah widget dekat you punya tu, lepas you tekan key, ni perimeter data key, ini step by step lah you kena buat tadi. Stepnya sama saja yang macam tadi saya buat tu. You kena tap widget. Widget ni kat mana? Dekat dashboard you tadi. Ni, dashboard ni, you pergi dekat dashboard you ni. Okay, double klik dekat dashboard ni. Lepas tu edit mode, dia akan keluar add widget. Okay, add widget ni, okay, dia nak add widget apa? Temperature awak nak yang mana? Contoh nak buat analog pula ke? Yang buat ni ke? So you boleh masukkan lah. Okay, dia akan pergilah. Dia akan pergilah. Yang tadi untuk lab yang kelima tu, bila you buat tu, dia akan based on data daripada ESP awak, daripada sensor tu lah, sensor melalui ESP tu. So you dah setting, and then you akan dah lah. Lepas tu save dashboard, nama semua. Lepas tu dah saya nak tengok result daripada ESP32 tu. Tadi result 30 tu daripada sini. Okay, daripada sini kita yang masukkan manual, tapi kali ni you dah ada access token tu, maksudnya untuk access benda tu, dan you membenarkan platform tu menggunakan data daripada ESP yang ESP sensor yang menggunakan ESP tersebut lah. Okay, boleh? So itu saja untuk lab yang kelima. So you kena buat evidence lah. You kena hantar evidence macam biasa, you kena hantar. Evidence ni pun saya dah ni. Okay, step 2 you kena apa? Ni step 3 you tengok. Step 4, di 5. Ni. Yang ni you kena display lah. Capture student dashboard. Okay. So you boleh follow ni dan dah buat summary ni. So you boleh nanti you pandang macam balik saya sekejap lagi saya tukar lah kot. Saya tukar dulu, yang ini baru saya bagi kat awak. Ni prosedur D dan sebagainya supaya awak tak keliru. Saya pun mula-mula saya memang buat yang agak banyak lah monitoring tu, tapi bila saya nampak macam takut tak sempat masa tu, saya kurangkan sedikit. Tapi kalau awak nak belajar, nak buat rujukan lagi, sebenarnya saya ada satu lah, saya dah bagi kat awak dekat buku tu. Okay, buku ni memang dah complete lah kalau you nak buat. Okay, contoh kalau nak projek ni pemantauan suhu. Okay, dalam buku ni, ni dia punya ni, you kena ada apa dan sebagainya. Cuma buku ni menggunakan ESP 8266. Okay, dia tak beza banyak pun. ESP, awak boleh tukar coding sikit je lah. Okay, yang ini contoh kalau nak jarak. Okay, yang ni macam mana you nak simpan, lepas tu automatik. Okay, yang ini sistem kawalan lampu secara automatik berdasarkan kecerahan cahaya. Maksudnya kalau gelap, lampu automatik terbuka, kalau tutup, kalau cerah, lampu automatik akan tutup. So you pun menggunakan Tizbot jugalah, access token dan Tizbot, dia akan keluarlah monitoring tu. Lepas tu dia dah boleh control dekat Tizbot. Yang ni kawalan motor, kalau you nak ada, you buat projek pasal kawalan motor, contoh nak buka tingkap ke, ada apa tu gas, bau gas, tingkap automatik terbuka. So you boleh rujuk lah secara ni. Ini adalah bersepadu macam mana dia gabungkan semua penggunaan tu. Okay, semua coding semua ada di sini. You scan je, dia ada coding dia. Dia ada kod dia lah. Kalau tak pun nanti you boleh cari je kod ni dekat ni.
banyak je kan kod sekarang you boleh dapat. Okay. So kalau ini adalah satu lagi yang kat belakang ni, kalau you tengok object detection AI lah, saya masukkan sedikit AI untuk you nak buat. Kalau you boleh, you rajin nak buat object detection, ini adalah langkah-langkah lah nak buat tu. Macam mana menggunakan, kita menggunakan sebab juga untuk kita detect objek. Okay, so itu saja untuk lab yang kelima. Saya harap semua pelajar dapat buat dengan baik lah. Walaupun agak kekangan masa, agak lambat juga saya membagi lab yang kelima, saya mohon maaf lah di atas kekangan. Namun saya percaya semua pelajar dapat buat dengan baik untuk lab yang kelima ni. Okay, terima kasih semua and good luck untuk mini project IoT. Mini project IoT masukkan juga monitoring system So saya mengharapkan juga awak belajar IoT ni memberi inspirasi untuk awak ataupun memberi pendedahan awal lah untuk awak bangunkan projek tahun air nanti. Okay, projek nantilah kalau ada yang melibatkan IoT, so maksudnya you dah ada step by step, you dah ada basic dan you dah boleh buat, dan saya harap ia menjadikan cepat sikit proses lah. Kalau boleh projek IoT biar ada monitoring system. Okay, nak guna Blink ke, nak guna Teamsboard ke, nak guna apa ke, itu lagi bagus. Dan yang paling utama untuk ini adalah finishing dia, you apply kat mana. Kadang-kadang benda yang simple saja tetapi kita apply tempat yang tepat, projek kita akan jadi baguslah. Itu yang kita nak. Okay, thank you so much. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.